Saya sekarang ada buat cabaran 1 juta aiskrim percuma. Dekat Wah. TikTok saya sendiri. Oh, dekat TikTok Ya, sendiri. Wah. betul. Cuba follow TikTok Adik Aiskin. Okay. Kita agihkan secara free je. Jimmy Aiskrim ni dia aiskrim. Tapi kita orang punya flavor lain daripada lain. Kita punya flavor unik. Sebab kita punya flavor dia menggambarkan Malaysia. Sebab kita bangga menjadi rakyat Malaysia, jadi kita gambarkan Malaysia. Kita punya Okay. flavor kopi Hainan, teh tarik, soursop, banyak lagi. Tapi mana nak dapat teh tarik, kopi Hainan, gula Melaka. Okay, soalan saya, siapa Jimmy? Ada ke cerita di sebalik nama tu ke? Jimmy bos saya. Oh, bos. Okay. So, nama dia Jimmy, itu Nama dia yang Jimmy. datang Jimmy's tu. Betul. Okay. Saya sebenarnya sebelum saya berhenti Jimmy Aiskrim ni, saya kena scam. Alamak, Ya, kena scam? saya stres. Okay. Masa ni saya kena scam, amount yang agak besar lah bagi saya. Saya punya saving kena scam. Dan saya pun baru putus tunang. Jadi saya sangat stres. Tapi bila saya tiba-tiba saya jumpa Jimmy Aiskrim ni, company ni dia orang lain saya baik. Okay, hai semua. Selamat datang ke podcast Cari Makan di mana kita bercerita dan explore lebih pasal industri F&B dan orang dalam industri F&B ni. Jadi kalau ni kali pertama tengok podcast ni, jangan lupa subscribe. Kalau tengok episod ni dan suka episod ni, jangan lupa like dan juga komen dengan apa-apa soalan ke, apa-apa cadangan ke. Tapi yang penting subscribe lah. So, terima kasih semua. Hari ni, saya ada guest yang menarik juga sebab kita nak cerita pasal aiskrim. Aiskrim tu. Nak tahu lebih lanjut, kita minta kenalkan diri dulu. Hai, saya Adik Aiskin. Saya daripada Jimmy Aiskrim. Saya sekarang ada buat cabaran 1 juta aiskrim percuma. Dekat Wah. TikTok saya sendiri. Oh, dekat TikTok sendiri. Ya, Wah. betul. Cuba follow TikTok Adik Aiskin. Okay. Kita agihkan secara free je. So 1 juta aiskrim. Wow, banyak juga aiskrim tu. So, apa sebenarnya your punya role dekat Jimmy's Ice Cream ni? Saya sales assistant and marketing. Okay. Dan dah berapa lama dengan Jimmy's tu? Saya baru je. Baru saja kan? Tapi okay, boleh cerita sikit lebih pasal Jimmy's Ice Cream ni apa sebenarnya? Jimmy Aiskrim ni dia aiskrim. Tapi kita orang punya flavor lain daripada lain. Kita punya flavor unik. Sebab kita punya flavor dia menggambarkan Malaysia. Sebab kita bangga menjadi rakyat Malaysia, jadi kita gambarkan Malaysia. Kita punya flavor kopi Hainan, teh tarik, soursop, banyak lagi. Tapi mana nak dapat teh tarik, kopi Hainan, gula Melaka. So dia punya konsep adalah aiskrim tapi flavor lokal lah. Ya, betul, flavor lokal. Dan berapa lama Jimmy's ni ada dalam pasaran? Jimmy's ada dalam pasaran berapa lama dah? Dah lama dah. Tapi dia ada 2 company. Okay. Kita orang yang dia dah lama, tapi yang Jimmy Aiskrim kita baru nak mulakan. So dia kira macam new brand kan? Ya, betul, baru nak mulakan yang Jimmy Aiskrim. Nak mulakan tu. So yang bisnes lagi satu berkenaan aiskrim juga ke? Ya, kilang aiskrim. Kita Kilang kilang aiskrim. lah. Tapi kita sekarang lebih fokus kepada Jimmy. Okay. So background memang ada kilang aiskrim, tapi Ada. ni nak macam memperkenalkan brand sendiri Jimmy's tu. Betul. Sebab kita punya aiskrim tak ada flavoring, tak ada colouring, kita guna real material. Okay. Itu dia punya USP tu kan? Betul. Okay, soalan saya, siapa Jimmy? Ada ke cerita di sebalik nama tu ke? Jimmy bos saya. Oh, bos. Okay. So, nama dia Jimmy, itu Nama yang dia Jimmy. datang Jimmy's tu. Betul. Okay. Ingat dia macam nama watak ke something? Tak, memang Jimmy nama Okay. bos saya. Okay, kita tengok ialah dalam pasaran banyak juga pilihan aiskrim. Apa yang membezakan Jimmy's dengan aiskrim yang lain? Macam saya cakap tadi, kita tak ada flavoring, tak ada colouring. Dan flavor kita pun lain daripada lain. Kalau ikutkan, sebab kita guna bahan yang betul, kita boleh je jual mahal RM5, RM6, tapi kita jual RM2, RM3 je. Jimmy Aiskrim ni pernah viral dekat KL Foodie, dekat Insta. Kita tak panggil, tak buat paid review, dia datang sendiri. Dia post 7.7 million. Lah, banyak tu. Dekat Jalan Sultan. Okay. So, dia punya kelebihan adalah no colouring semua kan? Dan juga harga yang orang kata Mampu milik. Dan yang penting halal. Okay. So, itulah dia no flavoring, tak ada bahan tambahan.
harga mampu milik dan juga halal Ya, kan? betul. Okay. Jadi apa untuk you personally, your punya background dalam F&B? Sebelum Jimmy's ada kerja dalam F&B ke? Saya F&B banyak juga, tapi sebelum ni paling lama saya kerja retail assistant, supervisor retail assistant 5 tahun. Okay. So background retail, Lepas tu saya lari ke F&B. lari ke F&B. Ada ke kesamaan dengan retail dengan F&B ke? Beza sikit lah macam, tapi macam bila kita melibatkan makanan ni kan, kita akan nampak orang bahagia tau. Macam bila retail dia mesti ada masalah komplain ke apa. Bila makanan, bila kita serve customer makanan, diorang happy. Itu yang kita nak kan. Kita nak share happiness. Okay. So memang yelah, kalau makanan tu sedap, orang makan terus kita boleh dapat feedback kan? Betul, macam sebelum ni saya join event Foodlicious. Customer lama-lama ramai dia cari. Macam saya tak bawa, tahun ni saya tak bawa flavour teh tarik dengan sour soup sebab saya bawa flavour baru. Diorang mana sour soup, diorang tanya. Mana ni, kenapa tak bawa? Kiranya memang dah ada audience tersendiri kan? Ya, betul. So saya suka tengok diorang, suka tengok diorang makan aiskrim. Lepas tu kita pun buka peluang untuk sesiapa yang nak jadi usahawan. Kita ada shop in shop. Siapa yang memang dah ada kedai, dia boleh bayar deposit je. Beli bahan dengan kita monthly, kita sediakan mesin. Ataupun siapa yang suri rumah, nak niaga kat rumah, kita ada juga package RM12,000 je. Kita sediakan bahan, pushcart, mesin 3 nozzle. So dah siap. Lagi murah lah, sebab kalau tempat lain nak mulakan bisnes agak mahal kan. Yelah, dia punya cost nak masuk tu agak tinggi kan? So kita sediakan kira modal rendah lah, modal rendah. So benda tu dia akan jadi macam vendor Jimmy's ke? Macam Ya, tu? betul. Okay. So ada peluang kalau orang betul-betul minat. Mungkin orang yang pernah rasa aiskrim tu, dia rasa macam, oh, I suka aiskrim ni, I nak juga peluang menjual aiskrim ni Ya, kan? betul. Jual depan sekolah ke kan. Okay. Jadi sekarang kalau orang tengok video ni, mungkin dia tak pernah dengar Jimmy's aiskrim tu, mana dia nak dapat kalau dia nak rasa tu? Kalau nak rasa, paling banyak flavour sekarang ni dekat Jalan Sultan. Sebab Jalan Sultan tu kita ada kira hampir semua flavour lah. Senang nak rasa situ. Apa your punya personal favourite flavour? Saya suka soursop. Sebab Soursop. susah nak dapat soursop. Soursop kita tak berapa manis, tu sedap. Okay. So kalau orang nak rasa, kena pergi Jalan Sultan lah untuk rasa. Ataupun siapa yang nak kahwin ke birthday ke, panggil lah saya event order. Boleh juga Boleh, sebab RM2, RM3 je. Okay. So kita kembali dekat apa yang kita cakap tadi pasal sejuta aiskrim tu. Macam mana sejuta aiskrim tu? Apa yang campaign tu? Okay. Sejuta aiskrim percuma ni, saya pilih random je. Tak ada syarat. Saya rasa saya nak pergi sini, saya pergi. Sekarang Okay. saya dah pergi Bomba, Rumah Anak Yatim. Sekolah saya dah pergi 2 sekolah. Satu PPKI SMK Taman Tasik. Satu lagi Sekolah Chong Wen. Lepas tu saya pergi Rumah Sahabat. Tahu tak Rumah Sahabat? Oh, tak. Rumah Sahabat ni tempat banduan. Oh, okay. So kita kat situ kita bagi semangat. Sebab kita nak share happiness. Sebab Jimmy Ice Cream kena happy. Sebab Jimmy Ice Cream happy-happy. Okay. Jadi kita pergi Rumah Sahabat, kita bagi dia semangat. So kita cakap dengan dia, yelah diorang kan tersilap langkah. Kita tak judge. Jom kita pergi, kita bagi aiskrim free, kita makan. So kita cakap kalau dah habis daripada sini, nak niaga, datang kat kita. Kita boleh buka bisnes, buka cawangan atau apa-apa je. So yang misi sejuta aiskrim percuma ni macam kira CSR lah. Nak macam bagi balik dekat orang semua macam Kita tu. bagi-bagi je. So memang akan bagi sejuta aiskrim percuma? Target saya. Target. Berapa banyak dah capai dah? Rasanya dekat 2,900, dekat 3,000 baru. Okay. So dia kata yang langkah pertama yang penting kan. Dah start memang nak target sejuta lah. Ya, betul. Kan? Saya target sejuta. Okay. Macam mana kalau orang rasa macam tertarik nak join campaign ni? Buat masa sekarang kita tak buka untuk sebab saya yang pilih. Okay. Tapi follow je lah. Follow Adik Aiskin. Komen. Mana tahu tiba-tiba saya rasa macam, oh saya nak pergi sini lah. Okay. So kalau orang tengok video ni nak peluang tu, jangan malu untuk komen lah. Ya, kan? betul. Okay. Kita cerita pasal industri F&B ni kan. Sebab you guys memang specialize ice cream kan. Apa yang trend sekarang yang you guys semua nampak dalam industri F&B ni? Okay, kalau sekarang ramai orang cakap pasal kafe. Kan, macam banyak kafe yang buka kan. Ataupun macam makanan macam ni. Kat mana you guys nampak trend? Is it ke arah ice cream ke, arah snack ke? Apa yang you guys sendiri rasa?
Ataupun you guys memang fokus ice cream saja? Kita ada produk lain juga macam wafer, air, ada macam-macam produk lah. Cuma saya memang kita orang memang lebihkan kepada aiskrim sebab aiskrim kan macam saya cakap tadi, aiskrim kita ada flavor yang unik dan saya pun target kalau boleh saya nak Jimmy Aiskrim ni menjadi satu international brand. Tapi dia bukan international brand yang biasa-biasa. Saya nak yang menggambarkan Malaysia. Okay, so nak bawa flavor Malaysia ke Ya, luar betul. Malaysia. Saya nak banggakan kopi Hainan Gula Melaka tu. Jadi international lah. Ya, betul. Okay. So, okay, kita cerita pasal aspiration nak pergi international tu. Itu memang plan untuk you guys punya future ke macam mana tu? Tak adalah saya bincang lebih dengan bos. Saya punya target je. Okay, faham. Saya punya impian. Impian, okay. So, dalam 2-3 tahun ni, ke mana Jimmy's tu, dia punya direction tu? Sekarang kita saya tengah join banyak event. Saya tengah join banyak event dan saya cuba buat sebanyak yang mungkin konten lah. Kalau boleh saya nak jadi Seng-Seng Mishwe. Okay, nak macam lawan dengan Ya, dua betul. orang. So, okay, selain Jalan Sultan, mana lagi Jimmy sekarang? Dia banyak dekat Giant, dekat Ion. Cuma saya lebih suka Jalan Sultan sebab banyak flavor. Okay, tapi kalau orang mungkin dia tengok ni dari jauh, mana dia orang boleh pergi? Untuk cari Majoriti dekat Giant ada. Giant dengan Aeon ya, kan? Okay, so boleh masuk, boleh cari Masuk Jimmy's je, kan? betul. Okay. Berapa lama dah dengan Jimmy's ni? Cakap Saya- baru tu, berapa lama baru tu? Saya Ah, baru 3 bulan. 3 bulan. Wah, so masih dalam honeymoon punya Ya, phase kan? betul. Jadi, okay, apa yang you nampak dalam 3 bulan ni? Sebelum ni ada terlibat dengan ice cream ke? Ke memang Tak F&B ada, line cuma ke? F&B lain lah. F&B line kan? Apa yang paling macam surprising bila masuk business ice cream ni? Sebab saya rasa kan bila saya kerja kat tempat lain, saya rasa macam saya macam stress. Okay. Bila Jim Ice Cream macam saya cakap, saya suka sebab kita cuma serve ice cream. Lepas tu kita tengok budak-budak happy. Lepas tu Jim Ice Cream ni budak-budak suka, orang dewasa suka. So saya suka. Saya suka join event sebab saya rasa macam seronok. Sebab kita dapat share happiness sama-sama. Dengan saya happy. Okay. Okay, jadi mungkin ada orang tengok video ni kan. Dia dalam industri F&B juga. Tapi dia rasa macam you yang dulu macam stress ke something kan. Apa macam nasihat untuk dia? Macam nak kena cari company yang fit ke, jual ice cream ke? Okay, kita kalau nak buat apa-apa kita buat je. Kita tak payah fikir. Sebab kalau kita fikir nanti kita stres. Macam saya nak buat pasal saya buat je. Saya Okay. tak ada buat backup plan. Masa tu saya rasa macam saya tak boleh lah. Saya hari-hari hadap customer macam ni. Saya berhenti. Okay. Tiba-tiba saya jumpa Jimmy Ice Cream. So dia macam ngam-ngam punya align lah Ya, kan? saya tak ada buat backup plan. Tiba-tiba saya jumpa macam Jimmy Ice Cream penyelamat saya lah kot. Okay. So mungkin ada orang yang tengok ni dia memang sekarang tengah macam aduh macam ni kan. Apa nasihat? Takkan nak berhenti terus cari macam apa nasihat untuk Kalau dia? boleh janganlah tak ada backup plan macam saya. Kita kalau boleh kita buatlah backup plan. Lepas tu jangan give up. Kita jatuh kita bangun. Kalau jatuh tu biasa. Sebab kita hidup. So hidup memang akan jatuh. Betul. Bangun je. Ada tak apa-apa moment yang you rasa jatuh tu macam memang nak putus harapan ke, give up ke? Saya sebenarnya sebelum saya berhenti Jimmy Ice Cream ni saya kena scam. Alamak. Ya. Kena scam? Saya stres. Okay. Masa ni saya kena scam amount yang agak besar lah bagi saya. Saya punya saving kena scam. Dan saya pun baru putus tunang. Jadi saya sangat stres. Tapi bila saya tiba-tiba saya jumpa Jimmy Ice Cream ni, company ni dia orang layan saya baik. So saya ada me time. Orang layan saya sangat-sangat baik. So saya slow saya move on, saya okay dan so kat sinilah saya sekarang. Yelah, sekarang nampak happy kan? Baru saya happy. So sebenarnya saya macam stres. Alamak, macam mana ni saya nak buat apa lagi lepas ni? So jadi yelah, kita semua pernah melalui situation macam tu dalam hidup kan, yang kita rasa down kan. Tapi dengan your punya experience kan, ada je yang lebih baik depan tu kan. Apa yang you nak kata dekat orang yang mungkin sekarang dia tengah down? Dia rasa macam tak ada jalan, tak ada harapan semua kan. Apa macam nak kena keep going ke? Apa nasihat tu? Kalau tengah down, saya rasa stop dulu buat apa yang buat. Fokus kat diri sendiri dulu. Kita tak naklah nanti dia tak jumpa diri dia siapa. Cari diri dia balik. Lepas tu baru kita usaha balik. Mula balik daripada bawah. Okay. So itu kena macam fokus dekat diri dulu. Ya, betul. Lepas tu
kena ada usaha lah nak. Betul lah, kena usaha. Takkan nak teruskan je macam tu. Hmm. Kalau kita diam je sampai bila kita kat bawah. Betul, kita akan terperangkap dekat sana kan. Betul, kita kena keluar daripada kita kena keluar lah daripada zon selesa kita. Betul, comfort zone kan. Ya, betul. Takkan kita sampai bila-bila nak kat situ. Betul. Kita kena sendiri make an effort untuk keluar dari itu kan. Okay, so 3 bulan dengan Jimmy's ni, apa yang paling mencabar yang you rasa? Saya sebenarnya seorang introvert. Introvert. Okay. Tapi saya pun first time jadi under marketing apa semua ni. Jimmy Ice Cream ajar saya untuk communicate. Dia ajar saya untuk beranikan diri saya. Saya pergi event, saya jumpa ramai orang. Saya buat sejuta ice cream, saya jumpa terlalu ramai orang. Saya jumpa bomba, saya bercakap dengan orang. So saya dapat belajar. Yelah, sebab saya pun introvert juga. So saya boleh imagine kan, kalau kita tak biasa, Ya, betul. tiba-tiba kena pergi jumpa orang, macam keluar dari zone tu, memang dia agak challenging juga kan. So okay, kita tadi cerita pasal harapan untuk future Jimmy's tu. Adakah you guys nak keluarkan flavor baru ke, nak buka outlet baru ke? Kita sekarang akan buka outlet baru dekat JB. Kalau isu flavor, sebab kita memang ada kilang sendiri tau. Kita sebenarnya ada banyak flavor. Ada Musang King, ada macam-macam flavor. Dan customer pun yang nak niaga ice cream, dia boleh buat special request. Dia nak flavor apa. Oh, So boleh. kita memang sebab ada kilang sendiri kan. Cuma yang saya sebut tadi ni sebab itu yang saya tekankan lah, yang tak ada kat tempat lain. Macam Faham. soursop apa semua. Sebab yang lain macam biasa je. Faham. Apa yang flavor macam paling macam, bukan nak kata pelik, paling macam menarik ke, paling macam wow yang ice cream you guys pernah buat? Yang paling wow saya rasa sekarang memang kopi Hainan. Sebab kopi Hainan. Hainan kita tak berapa nak manis. Dia pahit-pahit sikit. Dan mostly Chinese suka kopi Hainan. Kalau Indian dia suka gula Melaka. Okay. Dan kita ada mesin yang 3 nozzle tu tau. Okay. Ada customer saya, dia order teh tarik dengan gula Melaka. So yang tengah tu kan jadi mix. So Okay. jadi mix teh tarik dengan gula Melaka. So you boleh combine flavor lah. Ya, so dia jadi sangat-sangat unik. Kat mana nak dapat teh tarik yang ada gula Melaka? Yelah, lagipun dalam bentuk ice cream kan. Ya, betul, dalam bentuk ice cream. Yelah, sebab saya tengok banyak macam brand-brand yang ice cream, saya tak sebut nama dia sebab kita nak fokus dekat Jimmy's kan. Dia, apa yang saya nampak, bila you gabungkan local flavor, memang jadi kan. Sebab kita Malaysia ada local flavor kan. Tapi selalunya macam tu, macam teh tarik is teh tarik, kuih is kuih kan. Tapi bila you bentukkan dalam ice cream, dia jadi unik tapi flavor yang tu memang ada kan. Siapa yang nak buka kedai pun dia boleh je kreatif. Nak letak dalam wafer ke, letak dalam, ikutlah dia nak letak dalam roti ke, ikut kreativiti masing-masing. Faham. So memang plan for now is nak buka outlet dekat JB satu JB, kan. Nak try flavor baru tapi masih nak kekalkan yang kuat, yang popular punya flavor Ya, kan. betul. Dan sekarang kita tengah ni lah fokus dekat yang home licensing ni. Untuk siapa suri rumah nak berniaga dekat rumah. Dia macam membantu sebab kita kat rumah ada kerja rumah, faham, busy. Tapi mesti ada masa yang terlapang bila anak-anak pergi sekolah, kita nak buat apa? So sambil-sambil kita boleh berniaga kat rumah. Adapun shop in shop yang kedai-kedai lain, kita bila satu kedai ni ada banyak menu, customer akan berminat tau. Macam takkanlah kita nak jual keropok lekor, kita jual keropok lekor je kan. Kita jual keropok lekor dengan ice cream. So customer macam, oh, dia ada ice cream. Faham. Dia boleh jadi value added kan. Ya, betul. So kita fokus kat shop in shop juga. Siapa yang nak tambah. Okay, jadi Jimmy's akan ada dekat Foodpreneur Expo kan, bulan Disember ni. Ya, betul. Dekat Penang. Apa you guys akan bawa untuk showcase dekat sana? Sama je macam saya cakap tadi. Okay, akan bawa yang business punya side atau flavor punya side? Dua-dua. Dua-dua kan. Kita akan fokuskan kat kita punya flavor dengan business. Siapa yang nak join jadi, siapa nak join shop in shop pun boleh. Siapa nak join home licensing pun boleh. Siapa nak jadi distributor yang agent untuk area pun boleh. Okay. So dia macam apa, sesuai untuk orang yang mungkin dia nak datang rasa flavor tu, ataupun dia terfikir macam mungkin dia tengok benda ni, dia macam okay, saya suka idea nak jadikan ni sebagai business. Dia boleh datang tengok apa you guys nak offer sebab tu masa kan. saya join event pun, lepas diorang beli, ramai yang
tanya saya, macam mana nak niaga? Macam mana nak buat? Ramai majoriti yang ada dekat dekat sekolah yang ramai peminat. Faham. So dia macam apa, memang peluang perniagaan lah Ya, kan? betul, peluang perniagaan. Okay. Akan ada dekat Penang nanti juga Ya, ke? saya ada. Okay, saya pun akan ada. Jadi kalau saya nak rasa aiskrim boleh datang kan? Boleh datang, saya bagi semua flavor. Semua janji ya. Okay, Janji. kita dah ada bukti dalam video ni, semua flavor. Berapa banyak flavor total kalau kira semua flavor? Banyak, ratus kalau semua. Alamak, banyak tu. Tapi yang saya bawa rasanya 6 flavor je. 6 flavor rasa boleh kot. kan? Kalau ratus memang tak lah. Okay. So kita akan jumpa dekat Penang nanti kan. Okay, saya nak ucap terima kasih banyak-banyak sudi datang ke podcast, bercerita sikit. Yelah, kita pun tengok, mungkin kita just tengok macam ice cream is ice cream kan. Tapi sebenarnya dia ada cerita kenapa ada flavor macam ni kan. Ada juga peluang perniagaan kan. So kalau orang berminat nak tahu lebih lanjut, boleh jumpa dekat Foodpreneur Expo Disember nanti. In the meantime, terima kasih banyak-banyak sudi meluangkan masa dengan saya untuk podcast hari ini. Oh, saya pun rasa semangat nak makan ice cream tiba-tiba kan. Padahal makan lunch tadi. Bila cerita pasal ice cream dengan soursop lah, teh tarik lah, gula melaka lah, rasa nak ice cream lah. You guys tak ada bawa sini kan? Tak boleh nanti cair. Okay, kena pergi carilah lepas ni. Okay, terima kasih banyak-banyak. Juga saya nak ucap terima kasih banyak-banyak dekat semua orang yang tengok episod hari ni. Dan jangan lupa kalau korang semua aspiring F&B entrepreneur, cafe owner, restaurant owner, sesiapa yang aspiring untuk jadi entrepreneur dalam industri F&B, jangan lupa datang ke Foodpreneur Expo, Southeast Asia's first dedicated F&B Entrepreneurs Expo. Ada 16 hingga 18 Disember di Setia Spice Convention Center Penang. Saya akan ada dekat sana. Jimmy's pun akan ada dekat sana. Macam-macam ada dekat sana. Semua berkenaan dengan F&B. Jadi dia sangat sesuai untuk entrepreneur yang baru nak bermula dengan F&B. Memang don't miss out. Kalau korang semua nak dapat register, link ada dalam description video ni. Juga jangan lupa subscribe Cari Makan Podcast. Like dan komen apa-apa soalan ke apa-apa feedback dekat bawah tu. Kalau nak follow kita dekat social media pun link semua ada dalam video description. Kita pun link dekat Jimmy's dalam description tu. So terima kasih semua yang tengok episod ni. Terima kasih banyak-banyak meluangkan masa and jumpa lagi.